kelas seni. Yeay. Okey kelas, untuk hari ni kita akan buat gambar haiwan. Okey, gambar haiwan tapi bukan lukis secara real haiwan. Kita akan gunakan bentuk. Sama ada bentuk 3 segi, 4 segi, hexagon, bulat, petak, tapi jadi bentuk haiwan. Okey, boleh tengok buku teks. Okey, tengok buku teks, ada contoh. Ada contoh. Okey, jadi kamu boleh tengok contoh kat sini. Cikgu tak nak kamu lukis kecil-kecil. Lukis besar satu kertas. Nanti akan warna. Haiwan satu saja haiwan. Satu saja haiwan, jangan lukis banyak-banyak. Tapi besar punya. Ngam-ngam you punya kertas. Okey? Okey, tajuk dia haiwan. Cakap bentuk. So untuk kali ini punya kelas ni kita bermain dengan bentuk. Dengan bentuk tu kita buatlah bentuk haiwan kan. Kita lukislah bentuk tu jadikan haiwan. Jadi gunakan bentuk. Okey, contoh. Ada banyak pilihan bentuk yang diorang boleh buat. Macam contoh ni separuh bulatan. Lepas tu kita tambah dengan bentuk 4 segi. Lepas tu kita gabung-gabunglah bentuk tu sampailah jadi bentuk haiwan. Kita nak aplikasikan bentuk-bentuk yang ada ni untuk buat satu image ataupun satu gambar haiwan. Jadi ini tidak terikat. Dia open, ikut kreativiti murid-murid lah. Kadang-kadang murid-murid ni ada yang kreatif, mana yang tak dapat nak fikir, dia orang akan tirulah apa yang cikgu tulis kat depan, dia akan tiru. Sebab kadang-kadang dia orang punya idea tu tak sampai lagi, ataupun dia tak dapat bayangkan lagi lah. Tapi kalau murid yang pandai ataupun murid yang memang berimajinasi tinggi, lepas tu dia kreatif, memang tak ada masalah punya dia nak bentuk apa pun. Kadang-kadang kita just bagi contoh sikit je. Senang kata kita bagi spark untuk dia orang start. Lepas tu dia orang dah boleh jalan sendirilah. Tapi kalau murid yang masih lemah lagi, dia akan tirulah. Tiru pun kadang-kadang tak jadi. Tapi nak macam mana kan, inilah sesi pembelajaran. Jadi tak apa, slow-slow belajar. Yang ni seni, lebih untuk corakkan kreativiti. Jadinya kita bagi contoh kat depan supaya murid tu dapat tiru, lepas tu dapat buat lah sikit sebanyak. Okay, contoh, ini gambar apa? Ketam. Jadi boleh tulis sini. Okey, ini contoh. So, ini ketam. Kita buat yang seterusnya pula. Kamu boleh ikut kamu punya imajinasi nak lukis haiwan apa. Kalau kamu mau lukis kura-kura, you jangan jadi kangaroo, sudah lain. Lukis kura-kura bentuk macam kura-kura tapi nakal circle-circle, petak-petak. Boleh. Seterusnya kita bagi contoh yang kedua pula. Tadi kita dah bagi ketam, yang ni yang kedua pula. Jadi yalah, sebab takut nanti murid kan semua ketam je kan. Kita bagi contoh lain. Tapi kalau murid yang dah faham dah apa yang dia kena buat, kita lepaskan dia ikut apa yang dia nak buat. Kedua, kita akan lukis lebah. Tak tahulah jadi macam mana kan. Tapi kita gunakan bentuk lah sebagai dia punya lakaran utama. Lepas tu kita jadikanlah dia bentuk haiwan. Seboleh-bolehnya kita guna kat bentuk. Walaupun kadang-kadang ada murid yang memang pandai lukis haiwan tu, memang real dia lukisan, tapi kita nak aplikasikan bentuk. Jadi kat sini kita ada guna 3 segi, kita guna bulatan, lepas tu kita ada guna separuh bulatan, lepas tu ada juga bentuk 4 segi tepat kan. Kalau ikutkan yang ini taklah susah sangat. Dia lebih kepada kreativiti je. Kita tak tetapkanlah apa benda haiwan yang diorang nak lukis. Pilihlah apa-apa haiwan yang mudah nak gunakan bentuk tu supaya jadi haiwan. Okey, ni muka galak sikit. Nak ke B, Mefong. Okey. Jadi haiwan yang kedua kita dah buat lebah. Dalam bahasa Cina tak silap aku Mefong. Takut tak cukup juga, macam biasalah 2 tak puas kan. Kita tambah lagi satu contoh. Contoh yang seterusnya aku target nak buat ikan. Ikan nak guna bentuk apa? Jom tengok. Kita nak buat bentuk ikan, gunakan bentuk-bentuk ni. Lepas tu murid adalah contoh banyak ada nak pilih kan. So kat situ idea tu banyak. Jadi boleh kembangkan idea tu.
kita just bagi idea. Idea tu kena diberi dululah untuk awal-awal ni. Sebab kadang-kadang dia masih tak nampak lagi kan. Jadi dah siap. Contoh yang ketiga ikan. Jadi kita round tengok apa hasil lah murid dah siap, ataupun apa yang diorang dah pilih sekurang-kurangnya. Ada yang masih lagi padam dan tulis dalam padam, masih tak jumpa idea lagi. Ada yang tiru dan ada juga yang yalah, kreativiti masing-masing. Tapi still lah mereka tiru lagi lah. Dia tak ada reka sendirilah buat masa ni. Kita pun tambah lagi ada bentuk-bentuk lain supaya jadi hiasan, ataupun bentuk-bentuk tambahan lah, supaya lukisan tu tak nampak kosong sangat. Kalau dekat gambar lebah ni aku tambah bulatan-bulatan kecil dalam gambar sebagai background lah. Kita tak payahlah tulis, tak lupa lukis sampai penuh sangat. Keliling-keliling okey lah. Kalau ketam tu bentuk 4 segi. Lepas tu yang ikan ni kita pun tambah juga. Tengok bentuk apa yang sesuai. Kita lukislah macam bentuk sisik lah. Sisik tu umpama macam separuh bulatan ataupun bentuk lonjong kan. Jadi dekat sini adalah hiasan. Jadi dia nampak daripada bentuk ni boleh jadi satu seni yang sangat cantik lah. Serius cakap, siapa yang minat seni ni memang untung gila. Ini adalah satu terapi untuk orang. Jadi boleh buat ikut kamu punya bentuk yang kamu suka tu. Contoh, ni tepi-tepi dia. Sana bentuk 4 segi, sana bentuk bulat-bulat. Okey. Kecil sangat ni. Nanti tak puas nak warna. Right. So jadilah kan 3 contoh. Ada ketam, ada lebah, lepas tu ada ikan. Background dia orang pun tak sama kan. Kalau ikutkan nampak macam senang, tapi masih ada murid tak dapat lukis. Tapi ada jugalah yang jadi. Sebenarnya aku ada minta dia orang bawa tape tu. Ingat nak warna guna watercolor kan. Rupanya tape tu lagi rosakkan gambar tu ataupun lukisan tu. Kertas tu dia tertarik, terkoyak sikit. Jadi tak payahlah guna tape tu. Warna je terus, lagi smart. Kalau guna magic color pun nice. Yang ni dia guna watercolor. Dia buat bentuk love. Tapi ni belum siap lagi. Dia masih mencari identiti untuk buat bentuk ketam dia tu. Lepas tu yang ni pula dengan dia punya lebah. Memang cantik lah. Dia ni antara murid yang kreatif dan juga minat untuk melukis dan mewarna. Ini hasil-hasil lah. Setelah dia orang hantar dah siap, kita pun check lah mana yang nice, kita bagi A lah. Gitu. So kalau korang rasa video ni smart, boleh komen kat bawah. Mantap. Thank you guys.